Tak tanam beras demo tu. Tak ada padi. Tak adanya gandum. Lepas tu demo kata kena keluar juga padi tu, demo ambil mana? Kias lah. Orang tak tahu pula kata dia kias. Apa sini tak saya kias? Kata pakai kias. Ini menunjukkan guna kaedah ni kan tak sama. Itulah orang panggil ijtihad. Memang dia guna benda tu, tapi sini dia tak guna. Dia guna tu, tapi sini dia tak guna hak ni. Dia tak guna pisah, dia guna gunting sini. Memang pisah tu dia guna sekala, tapi sini dia tidak guna pisah, dia guna gunting. Dia kata tak, kita nak guna gunting sebab orang sunat lah agaknya. Tok Mudin kata pisah, doktor kata gunting. Ikut dia lah asal jadi. Kita tak kira mana-mana asal jadi. Jadi sepatutnya kan. Hak gunting pun jadi, hak pisah pun jadi. Sesat. Tapi kalau kita kata apa dia mau tak guna pisah, guna sini kita tak guna sini. Kias tu kita guna, sini kita tak guna. Lepas tu dia kata apa dia mau guna. Ada demo pun tempat lain boleh guna benda lagu ni, apa sini tak boleh guna. Bahas kira-kira bahas adik-beradik orang kata. Balah adik-beradik, bukan balah sungguh. Lagu tu lah kalau balah bab fiqh ni, bab furuk ni setara tu je. Masa-masa yang tegal awak tekok bahas kalau kita mengaji luar negeri memang hidup. Dia bahas Tok Guru baru cacan anak murid ni. Ni hadis ni. Tok Guru pun buka kita. Ni. Belau tapi tak apa, lepas pada tersenyum ya. Lagu tu hidup, hidup. Tapi bukan nak suruh lagu tu. Pesi orang dia lagu tu, orang luar ni dia kasar. Dia kasar. Orang kita lembut. Orang kita lembut. Tak apalah itu boleh lah, boleh lagu tu, tak apa. Dia lagu tu baru hidup. Dia kena ada persoalan. Setelah itu saya selesai mengerjakan haji. Nabi SAW menyuruh Abdurrahman pada malam Al-Hasbah, malam Hasbah, agar membawa saya untuk berumrah dari Tan'im, menggantikan umrah yang telah saya niatkan sebelumnya. Ini ada nota, beberapa nota sebelah ni berhubung dengan tajuk ni dan hadisnya. Yang pertama 270. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ini mengisahkan peristiwa haji wada' yang berlaku pada tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah bersama-sama para sahabat untuk mengerjakan haji pada hari Sabtu 25 Dzulqa'dah. Itu. Hari Sabtu 25 Dzulqa'dah berangkat. Sampai di Mekah pada 4 atau 5 Zulhijjah. Sampai di Mekah 4 atau 5 Zulhijjah, sekitar itulah. Ada berbeza riwayat. Perjalanan mengambil masa 9 hari lebih kurang. 9 atau 10. Kalau orang kata 15 tu, 5 Zulhijjah tu 10. Gitulah, ada beza sedikit. Malam Hasbah ialah malam ke-13 atau ke-14, oleh kerana ada khilaf Zulhijjah. Orang panggil malam selepas hari Tasyrik. Hari Tasyrik, hari raya 10, 11, 12, 13. Dia ada khilaf tu. Hari Tasyrik. Tasyrik tu mana hari orang Tasyrik, maknanya mengeringkan. Orang kering daging, jemur daging biar kering, pasal daging banyak. Itu asal dia hanya. Pada malam itu, setelah selesai bertawaf wida', orang-orang haji dari Madinah, ni untuk orang Madinah lah, orang daripada lain tu lain cerita ni. Orang-orang haji dari Madinah singgah bermalam di Muhassab ataupun Hasbah. Hasbah orang panggil juga, Hasbah orang panggil juga, Hasbah orang panggil juga, Muhassab orang panggil juga. Khaif Bani Kinanah, hak tula yang berlaku. Hak tula. Tempat yang sama. Di awal malam, setelah mereka meninggalkan Mina untuk berangkat beramai-ramai dari situ ke Madinah di penghujung malam. Itu Hasbah. Pakak kumpul situlah pokok dia. Setelah kumpul awal malam, hujung malam, berangkat pokok dia.
Itu cerita je. Hasbah, muhassab, asal makna dia hasbah tu makna anak batu. Kawasan yang ada banyak anak batu lah. Kawasan yang berbatu. Lepas pada tu ni semua tak ada juga, cuma ada berbeza sikit-sikit. Dia kata, Aisyah kata, kami keluar beberapa hari saja sebelum muncul anak bulan Zulhijjah. Kharajna muwafin li hilal Zulhijjah. Muwafin itu bukan berbetulan, bukan kena pada anak bulan Zulhijjah. Tidak gitu. Terjemah lagu tu salah. Hak betulnya lagu ni, kami keluar beberapa hari saja sebelum muncul anak bulan Zulhijjah. Anak bulan tak terbit lagi, 5 hari sebelum bulan Zulhijjah, iaitu kan pada 25 Zulqa'dah. Pada 25 Zulqa'dah tu dia turunnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mahu berihlal umrah, bolehlah dia lakukan. Boleh juga. Sesungguhnya kalaulah tidak kerana aku telah membawa hadiu bersamaku, nescaya aku berihlal umrah. Seperti tadilah yang kita cerita tadi. Maka ada di antara mereka yang berihlal umrah, dan ada pula yang berihlal haji. Aku sendiri termasuk antara mereka yang berihlal umrah, sehinggalah hampir tiba hari Arafah. Ini hampir tiba hari Arafah. Hari Arafah tu hari yang ke-9. Pada ketika itu aku masih lagi dalam keadaan berhaid. Aku mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan umrahmu. Dia suruh tinggalkan. Mana lafaz dia? Da'i umratak. Tinggalkan umrahmu. Bila tinggal tak ada dalam umrah tu. Tak ada dah lah. Lagu mana nak jadi haji qiran? Dah tak ada. Umrah tu suruh tinggal. Tinggalkan umrahmu, buka dan sikatlah rambutmu, dan berihlallah untuk haji pula. Aku pun melakukannya apabila tiba malam hasbah. Hasbah tadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan bersamaku saudaraku Abdurrahman ke Tan'im. Tan'im iaitu nama satu tempat yang terletak sejauh 4 batu dari Mekah di jalan Madinah. Ia adalah miqat dan tanah halal yang paling hampir dengan Mekah. Biasanya orang-orang ada masalah dia pergi situ lah, dekat, paling dekat. Nak buat umrah, nak agak apa pun dia pergi situ. Kebanyakan orang memakai ihram umrah di sana. Di situ juga kemudian harinya dibangunkan sebuah masjid yang dipanggil Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Situ ada Masjid Aisyah. Sebab apa? Peristiwa saat inilah dia pergi duduk di situ. Kemudiannya untuk kenangan orang buat masjid pula. Sampai ke Lon ni lah ada Masjid Aisyah. Hisham berkata, tidak ada langsung dalam apa tu maksudnya riwayat. Tidak ada langsung dalam riwayat yang sampai kepada saya Aisyah telah dikenakan hadiu, puasa atau sedekah. Tak ada. Hisham berkata, tidak ada langsung dalam apa yang sampai kepada saya Aisyah telah dikenakan hadiu, puasa atau sedekah, yakni kerana apa yang telah dilakukannya. Tak ada. Hisham kata tak ada gapo-gapo pun kena Aisyah ni. Tak apalah. Kita tengok nota tu. Ini adalah terjemahan pertama bagi kata-kata Hisham. Pada atas tu terjemahan pertama. Takdirnya dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Wa lam yakun fi syai'in min dhalika, ay fi syai'in mimma balaghani hadyun wala saumun wala sadaqah. Gitu takdir. Kalau kita tengok dalam matan tu, qala Hisham wa lam yakun fi syai'in min dhalika hadyun wala saumun wala sadaqah. Dia ada takdir tu orang panggil. Gapo dia? Wa lam yakun fi syai'in min dhalika, dhalika tu fi syai'in mimma balaghani. Terjemahnya seperti atas tu lah. Tidak ada langsung dalam riwayat yang sampai kepada saya